Selamat datang ke sesi kita hari ini. Pernah tak anda rasa kan, dah capai macam-macam dalam hidup, tapi macam ada something missing, rasa kosong kat dalam tu. Hari ini kita nak cuba gali sikit satu konsep ni, makrifat. Kita rujuk petikan dari buku Dah Makrifat So What oleh Ash Hamzah. Tujuan kita bukan nak bagi definisi je, tapi nak faham betul-betul persoalan ni. Kalau dah capai makrifat, lepas tu apa? Jadi apa? Adakah hidup terus jadi magic? Atau ada benda lain? Cuma nak ingatkan, ini pandangan penulis buku ni lah ya. Satu perspektif untuk kita fikir-fikirkan. Betul tu. Soalan jadi apa tu, itu memang persoalan utamanya. Tapi sebelum kita sampai situ, elok kita faham sikit pasal perkataan makrifat tu sendiri. Ia datang dari bahasa Arab, makrifah. Maksud dia macam mengenal, faham secara mendalam. Pasal apa? Pasal hakikat diri kita, pasal kewujudan ni. Yang menariknya, idea pasal kesedaran mendalam ni, dia ada dalam banyak tradisi tau. Nama je lain-lain. Ada Enlightenment, Satori, Gnosis, Vidya. Macam semua tuju kat benda yang sama lah kiranya. Satu jenis kenal yang lebih dari sekadar tahu dalam kepala. Maksudnya, ia bukan macam kita baca buku pasal, katakanlah durian, tapi tak pernah rasa durian tu sendiri. Macam tu ke? Lebih kurang macam itulah. Ia lebih kepada pengalaman terus. Dalam buku ni, penulis guna istilah macam penyaksian hati atau syuhud. Kita nampak atau rasa kebenaran tu direct. Satu lagi, kehadiran batin atau present. Maksudnya, kita sedar sepenuhnya pada masa sekarang ni, tak adalah fikir pasal semalam ke, risau pasal esok ke, macam beza antara kita tengok peta lautan dengan kita betul-betul berdiri tepi pantai. Rasa angin dia, dengar ombak, rasa air masin tu kat kaki. Satu teori, satu lagi pengalaman hidup. Jelas beza tu. Penulis buku ni pun, dia cerita perjalanan dia sendiri kan. Mula dari belajar agama, lepas tu dia kaji juga pasal falsafah, psikologi. Macam Sokrates cakap, kenal diri sendiri. Carl Jung pun sentuh pasal tengok ke dalam diri. Nampak macam pencarian ni memang universal lah ya. Tak kira zaman atau budaya. Tapi soalan cupu mas dia, kenapa kita nak susah-susah cari makrifat ni? Iya, kan? Buku ni, dia cepat-cepat tolak satu idea popular tau. Dia kata, makrifat ni bukan jalan pintas nak jadi sakti. Bukan untuk boleh jalan atas air ke, terbang ke, atau tiba-tiba jadi kaya-kaya. Bukan itu tujuannya. Habis tu, kalau bukan nak jadi macam superhero, untuk apa pula kita nak kejar benda ni? Jawapan dalam buku ni, dia lebih membumi sikit. Dia kata, ia pasal kita nak kembali jadi manusia yang seutuhnya manusiawi. Maksud dia, kita hidup lebih jujur. Jujur dengan diri, jujur dengan orang lain, lebih bertanggungjawab. Akhlak tu datang natural je. Bukan sebab takut hukuman ke apa. Dorongan kita tu cinta, belas kasihan. Bukan sebab ego nak nama atau sebab takut rugi. Bukannya kita lari dari dunia tau. Tapi kita hidup dalam dunia ni dengan jiwa yang lebih jernih, lebih sedar. Okey. Itu macam lebih masuk akal. Macam usaha nak hidup lebih autentik lah kan. Dan ini mungkin jawapan untuk rasa kosong yang kita sebut awal tadi tu. Yang walaupun luar nampak okey, berjaya, tapi dalam rasa macam tak cukup. Tepat. Buku ni guna satu analogi best. Analogi kijang jantan. Musk deer orang panggil. Kijang ni, dia asyik hidu bau wangi, bau kasturi. Dia pun pusing keliling hutan cari mana datang bau wangi ni. Cari, last-last, dia tak sedar pun yang bau wangi tu datang dari kelenjar dalam badan dia sendiri. Jadi macam kita lah ya. Kita duk cari bahagia, cari tenang, cari rasa cukup tu kat luar sana. Kat harta, pangkat, orang lain. Padahal benda tu semua dah ada dalam diri kita sendiri. Cuma kita je tak perasan. Macam itulah lebih kurang. Sumber sebenar tu dah ada kat dalam, cuma tunggu kita sedar je. Makrifat tu, macam proses nak sedarkan kasturi dalam diri itulah. Analogi tu memang kena. Jadi, macam mana nak mula sedar ni? Buku ni ada sentuh tak pasal peranan agama dalam proses ni? Ada. Penulis petik satu ungkapan ni, Awaluddin Ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Penulis tafsirkan macam ni, asas penghayatan agama yang betul tu, bukan setakat ikut ritual, ikut hukum syariat secara luaran je.
Tapi kena kenal Tuhan melalui kesedaran langsung. Agama tu dilihat sebagai din, jalan untuk kita kembali kepada hakikat, kembali kepada sumber kita. Okey. Jadi agama tu macam peta lah ya, bagi panduan arah tuju. Ya, analogi peta tu ngam. Agama bagi kita struktur moral, etika, cerita-cerita, panduan hidup lah kiranya. Tapi kena ingat, peta tu bukan destinasi. Kita baca peta pasal KLCC tak sama dengan kita betul-betul pergi sana, rasa suasana dia. Kat sinilah beza antara kita sekadar percaya, belief yang mungkin kita waris je atau kita dengar dari orang, dengan kita mengalami, experience atau kita mengenal, knowing secara terus dari dalam. Macam contoh Aiman dalam buku dia kan, yang dia solat cukup semua, tapi hati dia rasa kosong, tak rasa connect. Ritual tu jadi macam mechanical je, tak ada roh. Ini tunjuk yang amalan luaran saja mungkin tak cukup kalau tak ada penghayatan dalaman. Dan sebenarnya, dimensi dalaman ni memang ditekankan dalam banyak tradisi besar tau. Islam ada konsep ihsan, kita beribadah seolah-olah kita nampak Tuhan. Kristian ada sebut pasal kerajaan Tuhan ada di dalam diri. Hindu pula ada falsafah Advaita Vedanta pasal penyatuan Atman, diri dan Brahman yang mutlak. Semua ni macam bagi hin lah, ada lapisan lagi dalam dari sekadar ikut peraturan luar je. Dan dari situ, mungkin muncul jalan-jalan kerohanian yang lebih fokus pada pengalaman dalaman, macam tasawuf dalam Islam, Zen dalam Buddha, Gnosticism dalam Kristian, yang dia tekankan pengalaman terus tu. Tepat sekali. Jalan-jalan ni biasanya ajak kita tengok lebih jauh dari bentuk luaran tu untuk kita selam intipati ajaran tu. Tapi penting ni, macam buku ni tekankan, makrifat tu dia bukan bermakna kita tolak agama tau. Bukan macam tu. Sebaliknya, ia macam pendalaman makna agama tu sendiri. Satu peralihan. Dari kita sekadar percaya membetul-tuli kepada kesedaran yang nyata. Dari kita ikut je kepada kita faham dan kita alami sendiri. Okey, jadi ia satu perjalanan pendalaman diri lah kiranya. Buku ni ada cerita tak? Macam mana rupa perjalanan ni? Ada fasa-fasa ke? Macam tangga ke? Ada. Penulis ada gariskan 7 fasa kebangkitan spiritual. Ini satu cara nak faham proses dia lah. Boleh kait juga dengan 7 tingkat nafsu dalam tasawuf tu. Tapi kita tengok secara ringkas je fasa-fasa ni ya. Fasa 1, fasa tidur. Kita hidup macam autopilot. Ikut skrip masyarakat. Sangat lekat dengan identiti luaran. Kerja apa, pangkat apa, nama siapa. Kita dikawal oleh nak itu, takut ini. Macam orang dalam gua Plato tu, dia ingat bayang-bayang tu benda betul. Macam zombie sikit Okey, lepas tu? Fasa 2, fasa bangkit. Kat sini mula ada goncangan. Mula tanya soalan-soalan besar. Aku ni siapa sebenarnya? Apa tujuan hidup ni? Rasa macam tak puas hati dengan hidup yang biasa tu. Mulalah mencari. Baca buku, cari guru, cuba duduk diam, renung diri. Benda-benda lama macam dah tak menarik sangat. Okey, mula mencari makna. Fasa 3? Fasa 3. Mata hati terbuka. Ini macam dapat aha moment. Tiba-tiba nampak realiti tu sikit tanpa filter ego tebal tu. Mula rasa lebih menerima, kurang nak judge orang. Macam tingkap terbuka sikit, nampak cahaya luar. Wah, macam best je fasa ni. Tapi ada lagi kan fasa 4? Fasa 4. Kios dan tenang diri. Yang ni, paling mencabar kata penulis. Kepercayaan lama kita tu goyang habis, runtuh. Rasa keliru, takut, hilang arah. Macam tanah runtuh dalam diri. Ego kita tu dia melawan kuat masa ni. Tapi, lepas kios ni lah biasanya ketenangan tu mula muncul sikit-sikit. Wish, bunyi macam seram juga fasa kios ni. Kena lalui juga ke? Biasanya begitulah prosesnya. Nak bina bangunan baru, kena rubuhkan yang lama dulu kan? Lepas tu, fasa 5. Penyatuan. Kat sini, kita mula faham, ego tu cuma alat je, bukan diri kita yang sebenar. Kita boleh tengok fikiran kita, emosi kita lalu lalang, tanpa kita hanyut sekali. Mula rasa tenang, walaupun tengah sibuk. Tapi, kena hati-hati kat sini. Ada risiko ego spiritual mula nak menyelit masuk. Nanti kita cerita pasal ni. Okey. Ego spiritual. Noted. Fasa 6. Fasa 6. Kesedaran seharian.
Kesedaran tu dia bukan lagi macam special moment je, tapi dia dah mula sebati dalam hidup kita. Masa kerja, masa dengan keluarga, masa buat benda biasa. Hidup rasa lebih ringan, lebih ikhlas, lebih spontan. Tak banyak drama sangatlah. Okey, dah sebati. Macam dah normal baru lah ya. Fasa terakhir, fasa 7. Fasa 7, kesedaran murni. Yang ni, dia lebih kepada keadaan. State of being, kewujudan tu sendiri. Tak ada lagi rasa aku yang terpisah, yang mencari makrifat. Dualiti tu macam hilang. Pencarian tu tamat sebab kita sedar apa yang kita cari tu sebenarnya sentiasa ada kat sini. Dia tak pernah hilang pun. Macam satu pengembaraan yang epik lah. Tapi penulis ada pesan kan, fasa-fasa ni bukan macam tangga lurus. Boleh naik turun. Betul. Dia tak linear. Lebih macam ombak, macam gelombang. Kadang kita rasa kita kat fasa 6, rasa tenang, sedar. Tapi tiba-tiba ada ujian besar datang, kita mungkin rasa macam terhumban balik ke fasa 4, rasa chaos balik. Yang penting tu proses dia, perjalanan tu. Bukan kita nak label diri kita kat fasa mana. Faham. Tadi ada sebut pasal ego spiritual kat fasa 5. Itu macam bunyi macam penting tu. Macam mana tu? Perangkap ke apa? Memang perangkap besar dan dia halus sangat. Ego kita ni, dia cerdik tau. Bila kita dah mula rasa sedar, rasa spiritual, ego tu boleh datang balik dalam bentuk kesedaran tu pula. Buku ni panggil topeng-topeng ego. Topeng ego. Macam mana rupa topeng tu? Boleh bagi contoh tak? Nak kena berjaga-jaga juga ni. Macam-macam bentuk dia boleh jadi. Contohnya, kita mula rasa diri kita ni lebih hebat dari orang lain. Lebih suci, lebih tahu. Kita pandang rendah ke orang yang kita anggap masih tidur atau belum sedar. Atau kita guna ilmu kerohanian ni untuk dapat pujian, untuk cari pengikut. Ada juga yang jadi ketagih, nak rasa pengalaman mistik yang best tu je. Atau lebih serius sikit, commercialkan spirituality. Jual macam produk. Atau bentuk kumpulan eksklusif, taksub kat guru, taksub kat ajaran tertentu. Termasuk juga apa orang panggil spiritual bypassing. Kita guna alasan rohani untuk lari dari tanggungjawab atau masalah hidup yang real. Banyak juga ya perangkap dia. Bunyi macam bahaya pun ada. Habis tu, macam mana nak elak dari terjerat dengan ego versi spiritual ni? Kunci dia, kata penulis buku ni, rendah hati, humility. Kena sentiasa rasa kita ni masih belajar. Sentiasa buka hati nak tengok kelemahan diri sendiri. Macam kisah Nabi Musa belajar dengan Khidir, padahal Nabi Musa tu Rasul kan? Atau Imam Al-Ghazali tinggalkan semua kemasyhuran dia sebab nak cari kebenaran yang sejati. Bila kita rendah hati, ego tu susah sikit nak cari tapak. Kita sedar yang kita ni tak tahu semua benda pun. Sentiasa ada ruang untuk belajar. Okey, jadi rendah hati itulah perisai dia. Sekarang, kita patah balik sikit ke soalan asal kita tadi. Jadi apa? Kalau dah lalui semua ni, dah sedar sikit-sikit, dah cuba rendah hati. Apa kesan praktikal dia dalam hidup kita hari-hari? Adakah kita kena duduk bersila je kat bukit mana-mana? Taklah, salah macam tu. Makrifat ni, dia bukan suruh kita lari dari dunia. Dia suruh kita hidup dalam dunia ni, tapi dengan cara yang lain sikit. Kesedaran tu, dia ubah cara kita berfungsi dalam peranan harian kita. Contohnya macam mana tu? Katalah sebagai individu biasa, kita mungkin jadi lebih tenang, kurang nak melatah bila emosi datang. Kita lebih faham kenapa kita rasa macam ni, macam tu. Kalau sebagai pekerja pula, mungkin kita jadi lebih berintegriti, lebih kreatif sebab tak terkongkong sangat dengan ego nak jaga image. Lebih empati dengan kawan sekerja, dengan pelanggan. Dalam masyarakat pula, mungkin kita lebih rasa nak menyumbang tapi ikhlas, bukan sebab nak nama. Dan kita lebih mudah nak terima orang lain yang pandangan dia tak sama dengan kita. Jadi, inti dia bukan buat benda-benda luar biasa lah ya. Tapi buat benda biasa dengan cara yang luar biasa sikit. Maksud saya, dengan penuh kesedaran, dengan rendah hati, dengan cinta. Tepat sekali. Macam itulah. Keputusan yang kita buat pun mungkin jadi lebih bijaksana. Sebab dia datang dari tempat yang tenang kat dalam. Bukan dari rasa takut atau dari ego nak untung je. Kita mungkin lebih peka pada rasa hati atau intuisi kita. Ada satu proses yang buku ni sebut. Mati sebelum mati. Maksud dia,
kita secara sedar lepaskan identiti palsu yang kita pegang kuat selama ni. Macam aku ni engineer, aku ni kaya, aku ni mangsa keadaan. Kita lepaskan semua label tu supaya diri kita yang lebih sejati tu boleh muncul. Proses melepaskan mati sebelum mati mendalam tu. Tapi kan, bila kita berubah macam ni, mesti orang keliling perasan kan? Keluarga, kawan-kawan. Macam mana kita nak hadapi reaksi dorang? Buku ni ada sentuh tak pasal ni? Ada disentuh. Buku ni akui, perubahan kita ni boleh buat orang terdekat kita rasa keliru, risau. Malah mungkin ada yang tuduh kita pelik, sesat atau dah tak macam dulu lagi dah. Reaksi macam ni selalunya datang dari rasa takut dorang sendiri. Takut kehilangan kita yang lama, tak faham apa yang kita lalui, atau rasa macam tercabar pula dengan perubahan kita. Jadi apa buku ni sarankan? Kita nak lawan balik ke? Nak berdebat ke? Bukan macam tu. Saranan dia lebih kepada sabar. Kena banyak sabar. Jangan paksa pandangan kita kat dorang. Jangan pula kita judge dorang. Cuba kekal dalam ruang cinta dan kasih sayang. Cuba faham apa sebenarnya ketakutan di sebalik reaksi dorang tu. Dan yang paling penting, kata penulis, hidupkan kesedaran tu. Biar cara hidup kita yang jadi bukti. Bukan kita duk ceramah je. Mungkin kena jugalah belajar letak boundary yang sihat sikit untuk jaga diri kita. Tapi pada masa sama, terus cari titik persamaan untuk kekalkan hubungan tu. Itu nasihat yang Sangat praktikal lah. jelaslah sekarang. Makrifat ni bukan penamat cerita. Macam tajuk buku tu sendiri kan. Dah makrifat, so what? Dia bukan macam, okey dah sampai, boleh pencen. Lupuskan apa yang tak perlu, unlearn dan belajar semula, relearn. Macam konsep nafi dan isbat dalam tauhid tu, sentiasa menapis dan mengesahkan kebenaran dalam diri kita. Ada satu pepatah Zen yang popular, lebih kurang macam ni bunyinya. Sebelum pencerahan, angkat baldi air, potong kayu api. Selepas pencerahan, masih angkat baldi air, potong kayu api. Maksudnya, kerja harian kita, tanggungjawab kita, mungkin sama aja macam dulu. Tapi cara kita mengalami semua tu dah berbeza. Lebih hadir, lebih sedar. Macam tu. Tepat. Kita kembali hidup dalam syariat, dalam masyarakat, jalankan tanggungjawab, tapi dengan pemahaman dan kesedaran hakikat dan makrifat yang lebih luas. Bukan lari dari dunia, tapi laksanakan tugas dunia tu dengan kualiti jiwa yang berbeza. Buku ni ada guna apa-apa analogi atau cerita menarik tak? Untuk simpulkan semua ni. Ada satu cerita yang sangat cantik dari penyair Sufi Attar, kisah persidangan burung-burung. Ceritanya, beribu-ribu ekor burung mulakan perjalanan nak cari raja dorang. Nama raja tu Simurg. Perjalanan tu susah gila, kena lalu 7 lembah yang penuh cabaran, macam 7 fasa tadilah lebih kurang. Akhirnya, hanya 30 ekor burung je yang berjaya sampai ke destinasi. Bila dorang sampai, dorang tengok tak ada pun raja kat situ. Tapi dorang sedar, Simurg tu dalam bahasa Parsi maksud dia 30 ekor burung. Raja yang dorang cari-cari selama ni sebenarnya adalah hakikat kesatuan diri dorang sendiri. Yang 30 ekor tu. Kebenaran yang dicari itu ada kat dalam diri, bukan kat luar. Wow. Simurg, 30 ekor burung. Itu analogi yang mendalam betul. Kebenaran tu ada dalam diri kita sendiri rupanya. Jadi, kalau kita nak rumuskan perbincangan kita dari perspektif buku ni, makrifat itu dia bukanlah satu pencapaian hebat yang eksklusif. Bukan satu keistimewaan untuk orang tertentu je. Dia lebih kepada kesedaran tentang hakikat diri kita yang memang dah sedia ada. Cuma mungkin tertutup dengan lapisan-lapisan ego, ilusi, macam-macam lah. Ia satu perjalanan yang tak berhenti. Untuk kita hidup dengan lebih sedar, lebih rendah hati, lebih bertanggungjawab. Dan didasari oleh cinta dalam semua benda yang kita buat. Kejayaan sebenar tu bukan lagi pada harta atau pangkat semata-mata, tapi pada ketenangan dan kefahaman dalaman diri kita. Jadi, sebagai penutup, mungkin satu persoalan untuk anda renungkan. Mungkin jawapan kepada soalan dah makrifat jadi apa tu bukanlah pasal kita nak buat benda-benda besar kat luar sana. Mungkin jawapan dia lebih sederhana, tapi lebih mendalam, iaitu keupayaan kita untuk betul-betul hadir, betul-betul ada dalam setiap saat hidup kita ni, di sini, sekarang. Buku ni ada sentuh sikit pasal puisi Jepun, Ubai Tori.
Setiap bunga plum, cherry, peach, apricot, dia mekar ikut musim dia. Dengan cara sendiri. Tak payah nak banding-banding, mungkin cukup sekadar kita sedar, aku mungkin bukan bunga sakura, tapi aku sedang mekar dengan caraku sendiri. Dan itu dah cukup. Terima kasih banyak kerana sudi meneroka persoalan ni bersama kami hari ini. Jumpa lagi.